Pernah tak dengar personality ambivert? Ambivert, ya? Ambivert ni adalah individu ya yang berada di tengah-tengah antara introvert dan juga extrovert ya. Sebab ambivert ni ada ciri-ciri introvert dan juga ada ciri-ciri extrovert. Jadi istimewa sikitlah. Ada 5 ciri utama orang yang ambivert. Yang pertama, dia ni jenis yang fleksibel ya dan mudah menyesuaikan diri atau beradaptasi ya mengikut situasi. Yang kedua, seimbang. Seimbang antara kecenderungan untuk bersosial dan juga menyendiri. Yang ketiga, boleh menjadi pendengar yang baik dan berempati. Dan dalam masa yang sama juga seorang yang suka bercakap, suka bercerita dan suka berkomunikasi dengan baik. Dan yang keempat, bertenaga bila bekerja dalam kumpulan, begitu juga bertenaga bila bekerja secara bersendirian. Dan yang kelima, mempunyai kemampuan ataupun daya kepimpinan dan pendorong yang baik kerana orang ambivert ni diterima oleh personality introvert dan juga extrovert. Bagaimanapun ada juga sikit-sikit kelemahan. Yang pertama, kadang-kadang dia keliru. Keliru dengan diri sendiri. Sama ada nak bersosial ke ataupun nak menyendiri. Itu dia. Yang kedua, mudah rasa penat. Penat bila bersosial. Tapi kalau dia bersendirian, dia rasa bosan pula. Yang ketiga, orang lain susah nak baca mood dia. Kadang-kadang dia aktif. Kadang-kadang dia pendiam. Yang keempat, kadang-kadang tak pasti. Sama ada nak lead atau nak follow. Sama ada nak memimpin ataupun nak mengikut. Itu dia. Dan yang kelima, identiti sosial tidak konsisten. Kadang-kadang pendiam, kadang-kadang periang. Apapun personality ambivert ni adalah orang yang berpengaruh, mempunyai pengaruh yang tinggi ke atas diri dan orang lain, daya kepimpinan yang tinggi, pandai berkomunikasi, pendorong yang baik, produktif dan juga daya empati yang tinggi. Pak Su rasa ramai kat luar sana tu adalah orang-orang yang ambivert kerana orang-orang ambivert ni biasanya akan banyak memberi sumbangan kepada perkembangan dirinya, organisasi, kerjaya dan juga masyarakat. Jumpa lagi. Terima kasih.